Assalamualaikum, selamat tengah hari dan selamat berpuasa tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang mana klik video saya. Yang mana baru tengok video saya, minta subscribe, minta tekan like dan button loceng tu Okay, so hari ni saya nak ambil kereta S70 ni kunci dia S70 flagship yang facelift punya 4 silinder. So first customer saya lah. First customer untuk S70 flagship 4 silinder saya. Yang facelift punya. Sekejap saya berangin pula kat sini. Macam mana saya nak letak ni? Sekejap Allah Akbar, tak apalah. So guys, nanti kita sambung kat kereta. Saya nak check kereta sekejap. Tangan saya ada 2 je. Tak apa, boleh. So kita tekan yang ni. Kereta bunyi dekat sana. So guys, kalau video ni dah keluar, InsyaAllah besok saya akan deliver kereta ni. Lusa lah saya akan upload video. Siapa nak kereta sebelum raya, 3 kereta sahaja yang ready stock S70, X50 dan Persona. Siapa nak Persona masih boleh lagi. Okay, so kita pergi check kereta customer ni dia buat package. Dia package terus tinted dan coating customer ni customer kental, mantap. Dia ada customer ni dapat rebate dan dia ada trade-in juga. So trade-in dapat lagi extra rebate. Nak tahu berapa, PM saya laju-laju. Kita ada promo raya. Okay, so tengok Saga bersepah. Kita punya yard sekarang dah sampai ke belakang. Kalau dulu sampai sini je yard dah besar, sekarang dah bawa tanah sampai ke belakang. So kita pergi ni dulu. Mana kereta? Ni kereta dia. So customer ambil S70 flagship color marine blue tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so sebelum kita nak deliver kat customer, nak ambil kereta dekat yard ni, kita kena check dululah everything okay, tak ada calar. Okay, tayar ada 4. Kod tayar sebelah dia pakai tayar lain ke. Okay, so saya tengok tak ada masalah kereta ni. S70 flagship color marine blue. Customer sekejap je dapat kereta ni, tak lama pun. Kita start engine dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat bahang. Okay, so guys, kita sambung sikit lagi. Macam biasalah, nak isi minyak. Saya nak letak tray plate semua. Saya start dulu kejap. Bagi saya masa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi aircon jalan dulu. Cara nak hilangkan bahang dalam kereta yang saya ajar buka tingkap sana. Okay, pintu ni korang buat macam ni. Ini apa yang saya tengok video mana entah dekat TikTok. Dah lama lah saya tengok. Tapi memang bahang hilang, memang function. Okay, dia panas-panas lagi, tapi dia punya bahang tu yang parking lama-lama bawah matahari tu yang dia hilang. Okay, so kita biar running dulu engine. Minyak memang tengah tak ada. Okay, minyak memang 0.4 kilo je boleh pergi. So okay, everything semua okay. Kita check. Okay, kereta korang jangan risau. Kalau saya ambil kereta, memang saya akan check A to Z. Kalau ada apa-apa masalah, boleh claim warranty. Okay, kapet ada, triangle ada, yang papan untuk nombor plate ada, bawah ada tools dan spare tayar. Okay, takut tak ada spare tayar, nanti pisang kalau korang kita deliver tak ada spare tayar. Okay guys, so kita sambung dekat Petronas nanti. Let's go. So kita isi minyak, kita bagi full tank dekat customer. Besok deliver, besok petang customer minta deliver ke rumah dia duduk Kelang je. Nanti ni saya nak terus pergi hantar kereta ni pergi buat tinted dengan coating lah dekat company Vento. Mostly kalau customer yang nak buat tinted dengan coating dan ambil package sekali, memang saya akan buat dekat sana. Customer minta tinted spek JPJ, lepas tu buat coating lah. Nanti korang tengok hasil dia. Memang lawa lah kalau dah siap coating. Okay, so nanti kita akan sambung balik. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light.
kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. Guys, saya bawa kereta S70 ni, respon dia memang baik lah. Dia punya apa, throttle respon dia, walaupun dalam mood comfort, tapi lagi sedap daripada yang 3 silinder punya tau. Oh nampak oh, pick up dia, oh sedap lah. 181 horsepower, 290 Nm torque. Pick up dia memang pergi lah. Memang sedap kereta ni. Nak jadikan family car boleh. Ini kalau budak-budak muda buat modified, memang kereta ni memang memang best lah. Okay, tapi saya tak berani claim konti gila lah. Ramai yang viral sekarang ni apa, S70 konti gila kan. So saya tak claim konti gila tak, jangan bermusuh-musuh So guys, kita enjoy. Ni saya nak bawa pergi ke kedai tinted terus. Tapi memang sedap saya pick. Ni mood comfort tau. Wah, saya tekan sikit je, dalam 50% off throttle. Kita pick up dia okey lah. Dia tak adalah kereta performance car. Dia tak adalah laju macam kereta performance, kereta sport car. Tapi for the family car, kereta ni sangat-sangat baik bila korang nak overtake dekat highway tau. Wow. Woi, sedap siap kereta ni. Ya Allah, terlaju sangat. Ni habis lah ni. Habis lah orang kecam saya kat komen ni. Tapi nak buat macam mana guys, kalau kena datang test drive dulu. Tapi jangan bawa macam saya lah bahaya. Tapi memang selesa lah kereta ni. Okay guys, kita sambung apa, sampai ke kedai nanti. These gritty vibes keep my story in sight. Street lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero fail. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveil. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Streetlights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero or fail. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken. Okay, kita dah nak sampai dah ni. Kedai dia dekat Shah Alam, Glamary je. Dekat sebelah apa ni, kawasan mana entah ni. Tapi saya dah lupa lah kedai dia dekat mana Sini kot. Seingat saya sinilah. So okey lah, kita drop kereta dulu. Mungkin dalam petang siap. Petang nanti kita akan ambil balik kereta. Tapi kereta ni memang sedap lah. Kereta ni lagi sedap. Tapi for the family car, engine pun dah 4 silinder kan. Dia dah like a normal car. Mana pula kedai dia ni? Aku sesat pula dah. Oh ni Kemain susah datang kedai. Okay. Oh ya Allah, rapatnya. Kamera dia pun clear Okay. Kita nak panggil kita punya kawan jap.
Nanti kita sambung balik. Okay, so kereta ni saya tanya tadi tak sempat siap hari ni. Sebab yelah dah pukul dah pukul 3 dah. Tapi besok siap, besok pagi dia kata siap. Customer nak besok petang. So insyaAllah sempat. Okay, ni kedai dia dekat Glen Mary Shah Alam. Kalau korang nak buat tinted, coating, nak dapat harga separuh daripada harga customer, korang boleh contact saya. Tak kisah kereta apa pun saya dapatkan untuk korang. Okay, dan saya hantar kereta kat sini. Korang kena buat melalui saya lah, dapat harga costing. Okay guys, so kita sambung lah nanti. Besok lah kita sambung. Video hari ni dah habis. Okay, kita balik. Kita buat live, cari sale lagi. Bye guys, kita jumpa besok. Okay tuan-tuan dan puan-puan, so kereta saya diorang tengah buat. Biasalah kita dapat kereta baru ni, kita terus jaga kan elok-elok, letak coating semua, letak tinted. Okay, so inilah kata customer tak siap lagi. So customer nak deliver malam ni. Semalam saya hantar, saya rasa coating dah buat ni. Coating dah letak. Bila coating dah letak, dia akan rasa macam licin sikit lah. Sekarang tengah pasang tinted. Saya rasa sikit lagi dah siap dah. So kita sambung malam nanti terus. Kita akan deliver kereta customer pada malam nanti. Okay, so korang tengok dia punya berkilat. Okay dah, kita sambung malam nanti. Kita akan deliver juga kereta ni. Tak habis-habis kan. Tapi itulah, handsome Type R. Type R pada itulah Type R FL5. Color ni memang lawa lah. Okay guys, kita sambung sekejap lagi Okay, kereta dah siap. Ada kat sejam juga tunggu. Sejam 30 minit menunggu kereta. Okay, so masuk jadi, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak nampak bawah ni. Okey. Kereta memang bersih Bismillah. Jalan jam. Jalan jam tengah jam ni. Okay lah guys, saya malas nak ni sangat, jalan tengah jam. Saya nak buka Apple CarPlay dengar lagu. Malam ni insyaAllah lah deliver. Tapi customer minta hantar sampai ke rumah. Saya nak nak suruh customer datang. Sebab bila deliver kat showroom, kereta dah siap coating, tinted kan. Deliver kat showroom lawa kalau bergambar. So itulah dia. Nanti saya cuba tanya dulu customer. Tapi kereta memang lawa lah, cantik. Dia berkilat. Customer request tinted untuk 10 tahun warranty ni ada mana dia punya ni tak ada dia punya receipt. Saya nak kena tanya nanti. Okay, receipt untuk 10 tahun warranty tinted, coating 5 tahun warranty. So sangat-sangat berbaloi. Okay, tengah jam macam ni kita on auto hold biar kereta tak bergerak, kaki kita boleh relax. Okay, so kita sambung terus nanti malam malam tengok macam mana, ataupun sampai showroom nanti kita akan sambung balik video. Sekarang tengah jam, tengok tak bergerak langsung kat depan tu. Orang semua sibuk nak berbuka, dah pukul 6.30 dah. Saya masuk sampai showroom nanti kita terus berbuka. Okay, kita jumpa dekat showroom. Okay tuan-tuan dan puan-puan, so kita dah nak on the way pergi ke rumah customer kat Kelang. Jadi janji dengan customer pukul 9.30 gerak, tapi 9.45 baru gerak. Sebab tadi dah pasang door visor tapi tak boleh. Sebab kereta ni boleh lepas coating, dia tak melekat tau. Kena tunggu dalam 2-3 hari. Kereta memang berkilat lah. So kita sambung terus perjalanan kita ke rumah customer. Let's go. Okay, settle dah. Kawasan gelap lah. Kita sambung kat showroom ni lah. Okay, macam korang tengok, video pun dah habis, dah settle. Ini penutup dia lah. Saya lupa nama penutup sebab tempat yang kita deliver tu gelap. So nak rekod video customer review pun tak boleh. Saya letak kat gambar je. Okay, so terima kasih kepada customer saya beli S70, yang mana korang berminat dan dapatkan promo dan rebate bersertakan dengan item free gift. Free gift ada 10 ke 15 item. Korang boleh tekan link dekat bawah.
Okay, showroom kita dekat Shah Alam Section 15 Selangor. Kita cover satu semenanjung Malaysia. Kalau kata tak boleh datang sini ambil kereta, kita hantar sampai depan rumah. Tak ada masalah. Okay guys, kita jumpa korang dalam next video. Assalamualaikum. Bye.